Aku punya assistant tak ada. Sahbi ajma'in. An Ibnu Abbasin As-Sahl bin Sa'd As-Sa'idi Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Daripada Abu Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi berkata, seorang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkan aku satu amalan. Kiranya aku buat amalan ni, aku akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah di dunia, nescaya Allah akan mencintai kamu. Zuhudlah pada perkara yang dimiliki oleh manusia, nescaya manusia akan mencintaimu. Jadi daripada hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa setiap Muslim wajib berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan manusia. Wajib. Kita kena mencari kecintaan Allah. Dan mencari kecintaan pada manusia tidak berlawanan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Hal ini demikian kerana kecintaan ke manusia dibina di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi membina kecintaan kepada manusia ni ialah atas kecintaan Allah. Mana Allah Ta'ala cinta, kita cinta. Mana Allah Ta'ala benci, kita benci. Kan? Jadi itu yang disuruh. Justru seorang Muslim yang baik ialah seorang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat sekeliling. Kerana ada orang dia dicintai oleh makhluk tapi Allah Ta'ala benci pada dia. Itu kan ada kisah bagaimana seorang perempuan yang beribadat pada waktu malam, bertahajud, berpuasa pada siang harinya, tapi menyakiti jiran tetangga dia kan. Menyakiti jiran dia. Nabi kata orang ni masuk neraka. Walaupun dia buat amal kebaikan, malam tahajud, sembahyang malam, kemudian berpuasa, tapi waktu siang ni dia menyakiti jiran dia dengan lisan dia. Nabi kata ni perempuan ni masuk neraka. Jadi dengan sebab itu, ada orang yang maknanya cari cinta Allah, tapi dia lupa hablum minan nas, dia tak ada. Habis kita hidup tak boleh gitu. Mesti ada dua sekali. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mesti kena jaga. Maka sesiapa yang ingin melihat kezuhudan yang hakiki secara praktikal, maka hendaklah dia tengok zuhud pada Nabi SAW. Kerana zuhud yang itulah zuhud yang sebenarnya. Kita akan temui bahawa zuhud adalah hati seorang yang tidak terikat dengan dunia. Itu zuhud. Dia walaupun dia kaya, kan, banyak sahabat kaya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tu semua orang kaya-kaya belaka. Itu termasuk orang golongan orang bangsawan. Dia kaya kan. Tapi dia tidak terikat. Dia kaya dia tu, dia tak jadi halangan untuk dia untuk buat baik, untuk sedekah, untuk tolong orang. Jadi dunia tu tak mencengkam dia. Mana dunia tu dia tak masuk dalam hati, dia letak kat tapak tangan dia. Kalau kita ni dia masuk dalam hati, kita nak keluar tu kita fikir-fikir, ni kalau bagi ni kan besok nak makan apa ni dia tak. Dia para sahabat dia tak. Kekayaan tu dia letak kat tapak tangan. Mana Sayyidina Abu Bakar bila Nabi kata siapa nak wakaf, dia pun wakaf. Nabi kata apa yang tinggal? Allah wa Rasuluh. Itu luar biasa. Sayyidina Umar bawah sikit. Kan? Ya Rasulullah, ini satu pedua untuk agama, satu pedua untuk aku. Kan?
Bila dia tanya apa yang Abu Bakar bagi, Abu Bakar bagi semua sekali sampai tak tinggal apa. Oh, dia kata ini tak boleh lawan makam Abu Bakar. Jadi dengan sebab itu Abu Bakar apabila dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pintu syurga ni banyak. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada macam-macam pintu ada. Adakah ada orang yang boleh masuk mana-mana pintu yang tak? Nabi kata, aku harap engkau lah yang boleh masuk. Bukan senang tu. Nabi beritahu macam tu kan. Kerana ada besok di akhirat, orang yang tahajud, dia hanya masuk pintu tahajud. Pintu lain dia tak boleh masuk. Kan? Orang yang rajin sedekah, dia hanya masuk pintu sedekah ya. Dia tak boleh masuk pintu lain. Kerana hanya pintu tu je yang boleh dia. Mana pintu lain tertutup untuk dia. Ada orang yang pintu Quran, Quran je. Kan? Pintu lain dia tak boleh masuk. Tapi Abu Bakar boleh masuk. Aku nak masuk hari ni pintu sedekah. Boleh. Lepas kata pintu sedekah, memang masuk. Nanti nak masuk pintu puasa. Puasa. Ahlan wa sahlan. Jadi ini kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun begitu zuhud tidak menghalang seorang itu mencari rezeki dan menjadi orang kaya. Kan? Banyak sahabat jadi orang kaya tapi mereka ni zuhud. Kalau beri, mereka tidak memikirkan akan jadi miskin. Kan? Itu sebabnya seorang sahabat Nabi namanya Khabbab. Khabbab. Bukan kebab. Kebab tu yang makan. Khabbab. Kan? Dia meletakkan di depan pagar rumah dia satu tong, dimasukkan dalam tong tu 70,000 dirham. Dia tulis, siapa yang nak ambil, keperluan. Siapa nak keperluan, ambil. Waktu dia nak meninggal dunia, dia menangis. Dia menangis. Para sahabat kata, wahai Khabbab, kenapa menangis? Kan kau ni orang yang dahulu masuk awal. Sebab dia lebih awal masuk Islam daripada Bilal bin Rabah. Dia kata, aku menangis ni bukan sebab tu. Aku tahu sebab aku orang yang awal masuk Islam. Tapi aku menangis ni, duit yang 70,000 aku masukkan daripada dalam peti ni, sampai sekarang tak habis-habis. Aku takut besok ditanya oleh Allah. Kalau kita, habis ni nak makan apa? Dia tak. Jadi, dia kata sampai sekarang tak habis-habis 70,000 ni. Dia kata, aku besok, kalau Allah bertemu dengan Allah Ta'ala tanya, payah nak jawab ni. Sebab tu aku menangis dia kata. Ini kedudukan para sahabat radhiyallahu anhu. Kan? Mereka tu zuhud dengan kehidupan. Walaupun dia kaya, kan? Tapi mereka dengan seadanya. Maka zuhud pada perkara yang dimiliki oleh manusia bermaksud apa? Kalau zuhud pada yang dimiliki oleh manusia. Tadi zuhud pada Allah, kan? Zuhud yang dimiliki pada manusia ni ialah hati tidak terikat dengan orang lain, berasa hina diri dan tidak mengadaikan agama demi mendapatkan perkara yang dihajati. Itu maksud zuhud. Kerana ada orang tak, dia bergolok bergadai dengan manusia ni kan sampai dia menjatuhkan maruah. Dia tak boleh gitu. Itu tidak zuhud. Ini zuhud dengan manusia. Kalau kita zuhud dengan apa yang ada pada manusia, nascaya manusia akan hormat kita. Jangan sebab itu kita jangan mendedahkan diri, kan? Mencari pada manusia, nanti kita akan hina. Itu sebab hari ni kita tengok orang kalau kejar manusia, besok dia ditinggalkan. Orang tak hirau. Waktu dia ada pangkat apa, orang duk sanjung dia, datang, dia sediakan kerusi dia, kan? Makan bagi yang sedap-sedap. Besok dia dah tak ada jawatan, orang tak hirau. Lantak kau pergi cari sendiri kat dapur, kan? Carilah pinggan sendiri, kan? Jadi inilah kehidupan, kan? Sebab tu kita ni jangan terikat dengan orang, kan? Jadi berasa hina, merasakan diri kita ni. Walaupun kita tahu kita ada kelebihan, tapi jangan terlalu menonjolkan diri kita. Jadi itu jadi fitnah, kan? Jadi fitnah dan orang dengki ni banyak, kan? Orang bersifat dengki dengan kita banyak. Jadi dia tak boleh tengok kelebihan yang ada pada manusia. Jadi dengan sebab itu ikutlah apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Cari zuhud pada Allah, kan? Dan zuhud kepada manusia.
Saya Allah Ta'ala akan suka dan sayang kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.